Okay guys, Assalamualaikum. So hari ini kita main aktiviti. So hari ini kita beraktiviti naik ATV dekat Kemersah. So inilah aktiviti hari ini, hari Ahad. Saya join bersama wife kat belakang tu. Gambar-gambar kat belakang tu. So terbaik, ini first time naik ATV. So sekarang tengah berehat. So nanti kita akan sambung untuk perjalanan. Let's go. Kita nak ke air terjun pagi ni. Halo. Ya. Yeah. Lambai. Okey, sekarang kita tengah berhenti sebab ada masalah dekat situ. So sekarang ni inilah ATV, first time naik. And then senang je bawa. Kaki tak payah bawa apa, kaki relax je. Kaki relax. Ni cuma dia ke depan, tengah dengan belakang. Lepas tu bila nak bergerak, tekan ke depan je. Ini. Ini tekan ke depan. Minyak lah. Baru dia bergerak. So senang je. Terbaik. Ya, Sini kak. Mana kan ininya? Tengok yang dah masih belum. Okey. Ikut saja Okey. apa? Itu video kan? Video.
Okey, kita dah nak habis. Kalau jalan Tata ni kira dah habis. Nak balik ke camp balik. So, overall memang enjoy. Siapa yang belum try lagi boleh try. Memang terbaik. Memang terbaik. So, korang boleh buat, korang boleh plan kawan-kawan naik ATV. Okay? Oh. Okay, kita dah sampai dekat dia punya camp dia. So, dah selesai kita punya aktiviti hari ni lah. ATV. Enjoy. Boleh repeat. Apa perasaan? Best. Best Boleh repeat lah. Tapi trauma. Trauma. Jom kita repeat. Repeat lagi. Kita akan repeat nanti. Hebat tak weh abang? Hebat tak? Hebat tak? Hebat-hebat. Itu je. Tak best langsung. Okay. Membosankan. Okay.